Assalamualaikum, my name is Syuk. My name is Aina. My name is Esha. Kami dari kelas S1T1. Ada murid Semi. So hari ini kita akan buat eksperimen 3 Ohm's Law. So apa dia objektif dia? Objektif kita yang pertama ialah untuk verify Ohm's Law. Yang kedua adalah untuk determine the effective resistance of resistor arranged in series. So, Ohm's Law tu apa? Apa tu Ohm's Law? Ohm's Law ialah potential difference is directly proportional to the current at constant temperature. Kita guna formula V sama dengan IR. Okay, so untuk eksperimen ni, apparatus yang digunakan adalah yang pertama kita ada power supply, yang kedua kita ada resistance box, kemudian kita ada resistor, kemudian kita ada voltmeter, milliammeter dan juga switch. So untuk cara untuk pasang litar ni adalah yang pertama kita akan start daripada dia punya power supply. So untuk power supply ni kita kena gunakan dia antara 4 ke 6 volt untuk elak kebakaran. So first kita akan ambil wire ni, kita akan pasangkan dekat bahagian positif. Okay, kemudian kita akan sambungkan kepada switch. And then daripada switch juga kita akan sambungkan ke resistance box. So untuk resistance box ni kita kena make sure dia punya ni betul-betul ketat. Kemudian daripada resistance box kita akan sambung ke milliammeter. Okay, so dari milliammeter kita akan ketikkan dia dan sambungkan ke resistor. So untuk resistor ni kita kena tengok, kita kena kepitkan wayar ni dekat bahagian yang kita mulakan bacaan. So yang ni kita start dengan warna merah, so kita kepitkan dekat sini. Okay, kemudian kita ambil wayar ni daripada resistor pergi ke power supply balik. Di bahagian negatif ni. Okay, so kemudian kita ambil lagi satu wayar dari resistor. Okay, kita kepitkan dari resistor, kita akan pergi ke voltmeter. Kemudian dari voltmeter kita akan pasang balik ke resistor. Okay, semasa pemasangan litar ni kita kena pastikan wayar ni tak bersentuh antara satu sama lain. Sebelum start eksperimen, kita perlu tahu untuk baca resistor. So, kita kena tahu dulu kedudukan resistor, iaitu warna emas perlulah berada di sebelah kanan dan kita baca resistor daripada sebelah kiri. So, dalam gambar ni first kita baca daripada belah kiri tau. So, yang first warna ialah warna merah. So, kita boleh tengok dekat jadual ni mana warna merah. So, merah kan? Merah. Kita tengok number dia 2. So, 2. And then, second warna iaitu warna violet. So, warna violet number 7. So, 2, 7. And then, kita tengok third warna ialah warna hitam. Tapi kita tak boleh, kita tengok multiplier. So, multiplier untuk black ialah 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong maksudnya 1. So maksudnya 27 darab 1. And then emas, kita tengok emas plus minus 5%. So 27 darab 1 plus minus 5%. Mana cara nak tulis resistor yang kita baca tadi? So kita tulis R sama dengan 27 darab 1 plus minus 5%. So darab 1 ni kita boleh terus darabkan je. So jadi 27 plus minus 5%. So inilah nilai R. So berdasarkan teori, untuk Ohm's Law ini adalah dengan formula iaitu V sama dengan IR. So daripada formula ni kita tahu V is perpendicular to I. So macam kita tengok dekat data sini,
kita punya V menurun. So, kita punya I pun akan menurun. So, based on Ohm's equation, iaitu V sama dengan R, I, kita akan divide dia kepada Y sama dengan MS tambah C. Di mana V ialah dia punya Y, I dia ialah dia punya X, dengan R dia ialah dia punya M. So ini adalah Y sama dengan MS tambah C dia. C kita ialah kosong lah. So kita akan daripada equation ni kita akan buat graf. Divider dia punya graf macam ni. CY dia ialah V, potential difference. Dia punya unit ialah volt. Kita punya paksi X kita ialah I. Paksi X dia ialah I. Dia punya unit ialah millimeter. So graf yang akan kita dapat nanti ialah straight line. Daripada graf ni kita tahu M dia sama dengan R. So daripada ni kita dapat kecederaan dia. Kecederaan dia kita akan dapat nilai R. Antara error untuk eksperimen ini adalah kita perlu pastikan kita punya mata mesti align dekat senggat dekat voltmeter dengan milimeter. So, kalau kita tengok, kita tak boleh tengok daripada side yang macam ni. So, kita perlu tengok daripada depan. So, supaya kita boleh dapat bacaan yang tepat. So, antara error yang seterusnya, kita perlu pastikan wire kita ni tidak putus, supaya tiada sebarang kebakaran ataupun benda yang tidak diingini berlaku. Kalau kita nak tengok wire kita ni function ke tak, kita boleh guna multimeter untuk pastikan wire kita ni boleh digunakan. That's all from us. Wish you all the best for vertical test. Bye!